What is your say about Bonnie Blue? Akun Porno. porn. Dia pergi buat video lucah dekat Bali dan kena tangkap and deported. Lepas tu bila dia balik ke negara dia, depan apa tu? Kedutaan Indonesia. She do another scene lah. The scene is quite nasty juga. Satu, this is perbuatan biadab, disrespectful. Satu perkara, Mak Saleh ni dia rasa dia ni hebat. Dia rasa dia duduk di kelas yang atas daripada brown, black, yellow, green or whatever. Dia rasa dia lah yang paling tinggi lah kedudukannya because they are white. White supremacy. Yeah, you can say that. Kalau tengok pekerjaan ni pun dah tahu dah. Dia punya kebodohan dan kebangsatan. Tapi paling bestnya ketongongan itu terselah. Ketongongan. Orang bodoh je buat benda bodoh ni. Betul? Kalau orang tu cerdik, dia tak buat benda yang bodoh. Jadi pekerjaan itu melambangkan hak mentality dia. So kita boleh tahu yang dia ni seorang yang tongong. Pekerjaan dia pekerjaan yang tongong. Dan dia buat benda tu, kebiadaban itu lahir daripada ketongongan itu. Tongong kuasa dua jadi bangsat. And that happens in Indonesia. And I praise lah, pujian kepada orang Indonesia sebab tak buat benda yang sama. Apa maksud tak buat benda yang sama? Dia pergi pijak bendera. Orang Indonesia tak buat benda tu kepada negara. Tak ada lagi lah setakat ni orang Indonesia yang pergi pijak bendera UK because of that. This is the mentality. Satu sebab pendidikan, satu sebab tahap ketongongan. Yang Sombong paling utama sorry? Sombong, angkuh. Dia rasa dia lah paling hebat, paling cerdik. Yang keduanya because religion.